betul. Pagi-pagi lagi dah warm up. Aku pasti akan dapat nombor 1. Yelah tu. Nombor 1 dari belakang. Apa kau cakap? Aku cakap aku akan dapat nombor 1. Ha! Aku yang nombor 1. Pantang dengan perkataan ujian. Terus bermusuhan. Selamat pagi, Kadet. Tu pun kau, Fang. Cepatlah buat warm up sekali. Warm up apa, Kadet? Aku dah lama ambil ujian ni. Aku dapat A, kau tahu tak? Ceh, belagak. Pergi dah. Weh, Laksamana dah tiba. Kamu dah bersedia untuk ujian pertama? Ujian Easy A! Sedia Laksamana. Easy A? Kacang je ni. Kacang? Easy A bermaksud exam angkasa susah. Ya ampun! Susah ya ampun. Bersedialah untuk ujian bertulis. Apa? Ujian bertulis? Kat sini pun ada ujian bertulis? Macam kat sekolah. Kamu semua ada 30 minit untuk jawab semua soalan. Berhenti! Masa dah tamat! Hantar semua kertas jawapan sekarang! Apa sal soalan subjektif kau jawab objektif ni, Gopal? Maafkan saya, Komander. Tiada maaf bagimu! Kalau gagal, kamu akan dicampak keluar dari stesen angkasa ni. Faham apa akan terjadi kalau kamu gagal? Faham Laksamana. Bagus. Sekarang masanya untuk waktu rehat. Hah? Waktu rehat? Ujian kedua ialah ujian survival. Memasak secara berpasangan. Apa kena mengenal survival dengan bahan-bahan ni? Inilah bahan-bahan yang boleh menyelamatkan kamu jika kamu tersesat di planet asing. Masak sekarang! Macam mana nak masak ni? Aneh je bahan-bahan ni. Tiada masalah. Tukaran makanan. Weh, boleh guna kuasa. Boleh! Kamu boleh guna kuasa dalam ujian ni. Asalkan jangan tukarkan terus jadi makanan. Boys, kuasa 3. Okey, Gopal. Arahkan kami untuk memasak. Okey, ambil tu, basuh. Peti, kau nyalakan api. Daun, potong tu. Baik. Tak payah, kita pun ada kuasa. Jom masak. Apungan graviti. Potongan tu. Tapi kita nak masak apa ni? Kita buat sup special. Sup buat apa? Buat biskut lah. Baru sedap. Tak boleh. Biskut kau dah sedap. Ish, apa kau kata? Hai, teruskan masak. Biarkan berbudak tu bawa boy. Weh, lepaskan mangkuk ni. Aku nak guna untuk adun biskut aku lah. Bagi mangkuk ni. Aku dah letak sup lah.
Ada baunya. Masakan apa ni? Inilah laksa. Mana? Laksa. Kamu panggil saya? Bukan Laksmana. Maksud Gopal, Laksa ni nama mana? Hah? Apa benda kamu merepek ni? Hah? Ini seperti masakan mak saya. 100 markah. Gram Sultan. Sekarang kita ke meja Yaya dan Ying. Apa benda ni? Apa salah ada 2 jenis makanan? Mengikut arahan. Macam aneh. Biskut apa ni? Alamak. Minum sup ni untuk hilangkan rasa biskut tu. Pedas! Cuma api ke apa ni? Ayah, pedas sangat ke? Teruk sangat ke biskut dan sup ni? Biar aku rasa. Jangan Laksmana. Tak jadi apa-apa. Macam mana Laksmana? Okey je. Okey. Biar betul. Laksmana ni tak ada lidah ke apa? Berapa markah kami Laksmana? Hah? Markah? 100 markah! Gram Sultan! Berpasangan! Bukan seorang buat satu! Kamu ni tak faham bahasa ke apa?